Alora Pants bermula daripada 25 Jun bulan lepas. Jadi esok genaplah 1 bulan Kak Itun memakai Alora Pants. Okey, Kak Itun, Kak Itun boleh tak ceritakan sikit macam mana Kak Itun tahu pasal Alora Pants? Siapa yang bercerita dan memperkenalkan Alora Pants kepada Kak Itun? Saya diperkenalkan oleh Ustazah Masirah, guru agama saya lah. Guru saya juga tu sebenarnya. Itulah dia. Dia bercerita kenapa dia mula bercerita dengan Kak Itun tu, apa yang sebab apa dia kata dia kakak sakit apa. Saya kata saya ni sakit urat. Dia pun sama. Tapi apabila buat solat tasbih dia 3-4 hari tu, selang 2 hari dia buat, memang dia laju. Rupanya dia dah pakai tu. Masa buat sujud-sujud tu kan, dia kata dia membantu. Lepas tu dia kata nak order. Saya kata dia bagi telefon Farihah tu. Lepas tu dia Farihah apa saya kalau orang kata okey, beli je lah. Yalah. Kita nak elok kan. Ya, betul. Nak elok. Okey, Ustazah Masirah lah yang ceritakan. Itulah Ustazah Masirah pun WhatsApp saya bagi ukuran Kak Itun. Yalah, dia ambil. Dia ambil ukuran kan. Okey. Jadi Kak Itun, sebenarnya apa masalah Kak Itun sebenarnya? Kak Itun ada penyakit apa? Saya ni ada penyakit saraf lah. Rheumatoid arthritis ya. Dah lama dah Kak Itun sakit? Tahun 2019 ni 18 tahun. Dah 18 tahun dah. Daripada asas sikit mula asas 1 jari ni saja. Jadi kaki tu kan. Jadi rupanya lepas tu dia sakit ni, dia tak macam orang sekali sakit, dia beransur. Dia beransur lama-lama jadi kuat. Lepas tu dia menyebat tempat lain. Penyakit ni kita tak nampak, tapi sakit tu sebab adik saya 2 orang tu lelaki. Dia kata siapa tak rasa penyakit ni, semua orang tak tahu. Tapi yang dah rasa lah, kata dia, lelaki tu memang sakit. Penyakit rheumatoid arthritis ni macam Kak Itun cakap, dia ni sakit sendi ya. Sendi tu saraf ni, urat-urat kita ni semua lah. Join-join ni semua sakit. Sebelum tapi ni apa? Yang ni saya tak sakit lagi. Tak, banyak kat bawah kan Kak Itun cakap. Belah kaki bahagian sampai ke pinggang. Belah atas ni belum lagi sakit. Sendi-sendi ni tak sakit lagi. Adik saya dah sakit sini. Tulang belakang semua. Okey, jadi sebelum ni bila sakit, apa yang Kak Itun buat? Kak Itun pergi hospital lah, makan ubat. Ambil ubat yang Kak Itun kata pergi hospital, makan ubat 18 tahun. Ya. Tak ada sebanyak perubatan sakit dah tak boleh. Lalas injection dia lah. Sampai doktor tak nak. Kadang tu dah tidur dah sampai sejam. Macam-macam profesor tu, bos tu panggil, nak mau injek India. Saya kata injek tu, saya dah tidur tak nak. Dia kata tak payah. Lama-lama lah saya dah datang dah. Injek je lah. Kadang-kadang injek tu dia berlawan ubat tu dengan sakit tu. Kalau injek petang hari ni, malam kan tak boleh tidur. Berdenyut. Macam Kak Itun cakap apa, macam rasa macam dalam tu tulang tu bernanah. Rasa berdenyut lah. Kita tak boleh tidur, tak selesa. Pegang macam ni. Tu sebab kalau kita misalnya naik kereta, duduk belakang, saya tak nak duduk depan. Kalau duduk belakang tu saya boleh bersender. Lepas tu pusing kiri, lepas tu duduk macam ni, urut-urut macam ni kan. Jadi dia buat macam ni, dia terasa lah lega je. Terasa lega. Nak kena usap selalu. Kena saraf ni rupanya ni. Okey, jadi lepas tu sejak pakai Alora Pants ni, apa yang Kak Itun cerita tadi tu? Kak Itun rasa kaki tu, sebab sebelum ni untuk pengetahuan semua, sebelum ni Kak Itun pun pernah pergi terapi yang duduk kat kerusi tu kan. Tiap-tiap hari yang terapi yang percuma tu kan, duduk kat kerusi tu. Tapi Kak Itun kata Kak Itun dah pergi terapi tu 7 bulan. Lepas tu tapi cumanya yang Kak Itun kata setiap kali selepas terapi tu rasa kejang, rasa cramp. Dia tegang ni. Dia macam keras. Jari-jari kaki tu semua keras. Tapak kaki semua keras. Kata apa pun, dia macam tak selesa. Jadi balik rumah kena buat macam ni. Kena urut. Lepas tu saya pakai yang ni, pakai socks, Alora tu.
dia macam dia jadi lembut. Dia lembut. Alhamdulillah. Lembut. Lepas tu yang kaki tu yang Tu dah elok yang, dah. Tak ada yang sakit kat dah. tepi tu, itu pun sebelum ni krem juga, keras juga. Bukan, dia sakit Dia sakit. sampai ke sini Oh. Dia naik sampai ke Sampai pinggul. Lepas dah ni saya tengok dalam 2 minggu ni lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey. Alright, jadi itulah. Lepas tu yang keduanya, setelah rasa kurang sakit tu, saya pun perasan Kak Etun, masa Kak Etun keluar dari rumah nak buka gate, saya perasan pertama sekali saya perasan Kak Etun jalan macam better lah, laju. Makin elok daripada pertama kali saya jumpa Kak Etun sebulan lepas. Lepas tu saya pun perasan Kak Etun kecil sikit kan. Kecil sikit daripada bahagian sini dengan bahagian Kak Etun pun kata apa, baju banyak yang dah pinggang banyak longgar ya. Alhamdulillah. Itu juga agaknya yang bila dah kurang berat badan tu, itu yang lutut pun rasa lagi selesa tu, sebab atas dah kurang berat badan. Saya lutut ni kurang yang bawah tu. Tapi doktor ortopedik tu dia pandai. Dia usik kan. Pusing-pusing, sakit tak? Dia tekan-tekan lah sakit. Dia kata yang ni lah bengkak dalam ni. Nak cucuk dia tak nak. Tak nak. Dia tak, ni dalam ni. Dia kata ada infection dah. Tapi sekarang ni masih sakit lagi. Kalau tekan ni kan dia dalam tu. Tulang kan besar dalam. Kan. Tulang tu ya. Tapi sekarang cumanya kaki tu bertambah lembut, kurang pun rasa sakit pun rasa makin cantik, kurang. Cantik. Itulah saya nampak macam cerah. Hari tu saya nampak gelap sikit, macam biru-biru, pucat, hitam-hitam. Tapi kaki ni nampak cerah dah. Lagi satu. Kalau aku terapi ni biru-biru ni semua ni yang menyebabkan perjalanan darah tu tak lancar, dia tersekat yang biru-biru tu. Tapi dah banyak lah ni, dia dah masuk ke dalam dulu. Menimbul ni. Ya. Itu kita panggil varicose vein. Varicose vein tu. Ni pun sama ni. Ni pun dah kurang. Itu bengkak dia hitam. Ya, saya nampak hitam itu. Ni dah nampak cerah balik. Nampak putih kaki Kak Etun. Sakit tu. Ya. Kak Etun pun untuk pengetahuan semua, Kak Etun akan pergi mengerjakan haji pada 5 Ogos bersama jemaah sekali dengan Ustazah Masirah. Jadi Kak Etun pun selepas beberapa hari pakai Alora Pants dan Alora Socks pun dah bercerita kepada Kak Zahra. Kak Zahra pun dah beli dah terus telefon saya, sebab diorang ni semua geng-geng nak pergi ke haji bersama Ustazah Masirah. Jadi semua pun pakat-pakat beli sebab nak mendapatkan kekuatan kaki. Jalan banyak. Betul. Okey, Kak Etun, apa nasihat Kak Etun pada orang-orang yang menonton, nasihat Kak Etun kepada orang yang mempunyai masalah sama seperti Kak Etun, yang menghadapi masalah rheumatoid arthritis, masalah saraf dan sendi ni. InsyaAllah lah, kalau misalnya ada saya pakai ni dalam keberkesanan tu dok, saya akan promote lah ramai kawan-kawan ni yang masalah tua. Ya. Lepas tu yang macam apa Kak Etun cakap, pergi terapi tu semua orang tua yang sakit macam ni kan? Semua sama. Tapi ada kecil manis, ada sakit jantung, ada fibroid ni. Jadi seperti itu. Aku ni paling sihat pada yang lain tu. Yang tadi lelaki kecil manis, lepas tu jantung. Yang seorang tu pinggang. Tapi nama tak tahu, duduk macam ni. Betul, keluar kita tak bercakap kan, tapi dengar je lah. Penyakit macam-macam penyakit. Betul. Dia tadi umur 45, 42 pun ada. Muda lagi kan sekarang sakit. Sebab apa tu? Pemakanan. Ya. Makan benda-benda yang berminyak, toksit semua. Ya. Itu semua asal dia punca pemakanan kita lah. Cara apa orang panggil lifestyle, kita punya gaya kehidupan tu tak sihat. Kak Etun, saya doakan Kak Etun mendapat haji yang mabrur. Itu yang paling utama, kesihatan yang baik dan kekuatan. Semangat. Ya, supaya mudah Kak Etun mengerjakan ibadah haji nanti. Okey. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian kita buat kali ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.